Timing chain gear lama ni kita dah keluarkan pada crankshaft yang lama. Sekarang kita nak masukkan pada crankshaft baru. Kita tengok macam mana pemain buat. First dia letak minyak. Ni bersihkan dulu, letak minyak, masukkan ikut key dia. Ada key dia ke Is? Okey, tunjuk. Sekejap tunjuk kamera yang mana? Mana dia punya key dia? Yang mana? Ya, dia tak kisah. Dia asal Okey. dengan ni. Tak kisah gigi yang mana, asalkan tak kisah pilih gigi mana, asalkan dia straight dengan Lubang key. lubang key magnet. Ya, lubang key magnet kita tengok Okey. Okey, pastikan luruskan ni guys Lurus, nampak tak? Pemain tengah adjust. Okey. Dia dah adjust, dia masukkan collar bush ni. Dalam ni kosong Dalam ni kosong. Ni tujuan untuk mengetuk Okey. Okey, kita tengok pemain ketuk macam mana. Ketuk jangan kena bawah kan? Ya. Kalau ni jangan bagi kena lantai, takut ni trip ni rosak. Okey, tengok dia ketuk. Okey. Dah masuk rapat macam ni Okey. Ni dah habis rapat belum? Okey. Double check balik sama ada lubang key magnet ni lurus tak dengan gigi. Kau rasa lurus tak? Lurus. Mantap, ni end produk dia. Standard kilang saja. Bye bye.